Subhanahu wa taala. Saya bukakan majlis ini dengan ucapan salam, iaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan saya ucapkan kepada jemaah semua. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah diberikan kemungkinan untuk bersama kita asatizah yang kita hormati dan dari di sini, iaitu kita dapat peluang untuk nak menimba ilmu daripada sebelah kanan saya Al-Fadhil Ustaz Dr. Rizhan Iman dan juga Al-Fadhil Ustaz Taufik Ramlan. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah forum kita pada malam ini kita akan upaskan topik yang sangat menarik, sangat relevan dengan kehidupan kita, di mana kita faham khidmat kita pada tahun ini adalah khidmat yang berkaitan dengan ilmu lah. Jadi setiap perbuatan yang kita lakukan, kita nak berpandukan kepada ilmu. Jadi kita lebih terpandu ke arah ilmu, dan kita bukan terpandu kepada ke arah kejahilan. Jadi topik pada malam ini, seperti saya katakan, adalah topik yang menarik, iaitu topiknya masyarakat sering keliru atau sukar menerima perbezaan pendapat. Okey, terdapat perbezaan pendapat, perbezaan pandangan. Kenapa kita susah untuk nak berlapang dada? Perbezaan dari segi pandangan dan pendapat. Kenapa kita susah untuk berlapang dada? Terus kata kita kalau ada perbahasan dengan mazhab, perbezaan pendapat, nanti kita ada banyak kekeliruan dan yang akan mengakibatkan kita untuk ada pergaduhan atau berkonflik. Wa'iyadzubillah, kita nak elakkan kepada ke arah sana. Jadi insyaAllah pada malam ini kita nak discuss lebih kepada perbezaan tersebut dan bagaimana kita nak ubahkan perbezaan itu daripada kita menjadikan ke arah konflik, kita nak bawa ke arah perpaduan beserta ilmu insyaAllah. Jadi Taufik, insyaAllah kita mulakan Ustaz. Bismillah. Okey, so soalan pertama mungkin Ustaz boleh kupaskan sedikit sebanyak mengenai masyarakat hari ini. So masyarakat hari ini sering keliru atau sukar menerima perbezaan. Apakah puncanya dan bagaimana untuk kita atasi perkara ini? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Yang saya hormati moderator kita pada malam ini, Ustaz Hafiz, dan juga rakan seperjuangan kami Dr. Rizhan, dan juga tuan-tuan dan puan-puan muslimin musliman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita jawab soalan daripada moderator, saya ada satu soalan penting untuk kita sama-sama renung pada malam ini, yang mana dia berkaitan dengan topik pada malam ini. Muslimin muslimat, kalau dekat Singapura ni, saya rasa dan saya percaya semua ataupun mungkin kebanyakan kita lah, ataupun setengah daripada kita ini, saya boleh katakan gemar nasi lemak. Betul tak tuan-tuan? Kita suka nasi lemak setiap pagi bila buka Ramadan lah. Cuma soalan saya, nasi lemak yang asli tu, adakah kita sambal dia mesti manis ataupun sambalnya mesti pedas menyenang? Ataupun sambalnya itu mesti digaul dengan ikan bilis ataupun mesti diasingkan supaya kekal rama? Itu juga kita tanya kepada Dr. Rizhan dengan Ustaz Hafiz. Apa pilihan kita? Saya yakin tuan-tuan, kalau mikrofon ini diberikan kepada setiap individu, akan terjadi ketegangan besar antara peminat sambal manis dengan juga sambal pedas menyenang.
Dan semua itu masing-masing semua ada hujah yang kuat. Cuma yang kita kena fikirkan, adakah adakah kita akan berhenti makan nasi lemak bersama hanya sebab kawan kita ni, sambal kawan kita ni berbeza dengan selera kita. Bahkan kalau kita tengok mungkin tak lah, kita tidak akan bermasam muka bersama kawan-kawan kita walaupun kita makan nasi lemak dengan sambal yang berbeza. Bahkan kalau kita tengok balik, kepelbagaian rasa inilah merupakan resepi kita bahawa nasi lemak Singapura ini unik dan akan dirindui oleh setiap orang-orang yang sebagai Singapura. Begitu jugalah tuan-tuan, bila kita bincang berkenaan dengan tajuk kita pada malam ini, kalau dalam bab makanan tuan-tuan, bila kita boleh raikan perbezaan rasa tanpa kita bermasam muka, takkan kalau kita dalam bab kepelbagaian mazhab, dalam bab perbezaan pandangan, dalam bab ibadah, tujuannya hanya satu, untuk kita mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita masih sukar untuk kita berlapang dada? Soalan ini tuan-tuan penting untuk kita kena faham betul-betul. Sebab ini realiti tuan-tuan, memang benar. Kalau kita lihat, kalau tuan-tuan tahu, ada satu teori tuan-tuan yang sering diucapkan oleh kebanyakan orang, ikhtilafu ummati Muhammad rahmah. Perbezaan umat Nabi Muhammad ini satu rahmah. Ini teori yang kita selalu dengar di mana-mana, baik di Singapura, baik di Malaysia, baik di Indonesia, di mana-mana kita pergi, walaupun kita pergi ke negara Arab. Cuma yang kita kena tanya, kenapa bila kita tengok di Facebook, bila kita tengok di TikTok, bila kita tengok di Instagram, bila kita tengok di ruangan komen di mana-mana, dalam YouTube dan sebagainya, kita seolah-olah rahmat itu dia berubah menjadi bencana ataupun punca putusnya silaturahim antara kita. Maka apa dia punya, kita nak kena tahu, pertama dan utama sekali kita perlu faham perbezaan pandangan tuan-tuan, dia bukan benda baru. Dan saya rasa semua yang belajar tentang agama Islam ni semua tahu, perbezaan pandangan ini bukan benda baru. Benda ni dah lama wujud sejak para sahabat Nabi. Kalau tuan-tuan kalau siapa yang belajar agama, yang baca hadis, paling pernah dengar hadis berkenaan dengan satu peristiwa di Bani Quraizah. Ada satu hadis Nabi SAW sebut apa? Nabi kata, la yusalliyanna ahadun asra illa fi Bani Quraizah. Jangan sekali-kali ada yang menunaikan salat asar kecuali di Bani Quraizah. Ini arahan diberikan kepada sahabat Nabi. Bila kita lihat penerimaan sahabat Nabi itu berbeza. Ada sebahagian sahabat memahami dalil ataupun arahan itu secara zahir. Tidak boleh kita salat asar kecuali kita sampai tiba di Bani Quraizah. Kita lihat daripada satu angle, para sahabat melihat berbeza. Dia mengatakan bahawa Nabi maksud dia supaya kita jangan lengah-lengah waktu, jangan terhege-hege, jangan waste time, jangan buang masa, pergi cepat. So, mudah-mudahan kita sampai ke Bani Quraizah tu kita boleh tunaikan solat asar. Tetapi kalau perjalanan tu dah masuk waktu, solatlah. Ini perbezaan pemahaman cara penerimaan para sahabat. Bila perkara ini diberitahu kepada Nabi SAW, soalan kita, apa reaksi Nabi? Adakah Nabi menyalahkan dua-dua pihak? Adakah Nabi memenangkan salah satu pihak? Dan kita tahu Nabi tidak pernah menyalahkan mana-mana pihak. Bahkan Nabi meraihkan kedua-dua perbezaan ini. Meraihkan kedua-dua perbezaan ini kepada para sahabat. Jadi maksud dia, perbezaan ijtihad ni boleh berlaku dan boleh diterima dalam Islam. Jadi kembali pada soalan Ustaz Hafiz tadi, apa punca dia sebenarnya? Punca ini pandangan kami. Saya mungkin berbeza, mungkin dengan Ustaz Dr. Rizal ada lain, itu dengan Ustaz Hafiz ada lain. Ini pada apa yang saya observe sebagai guru tuan-tuan, sebagai seorang guru yang mengajar dalam kelas. Dan kami lihat punca-punca yang berada kat sini adalah, pertama, kurang faham konsep ikhtilaf dalam Islam. Ini
Sebab apa? Ramai yang sangka tuan-tuan, ni dalam kelas tuan-tuan, penuntut ilmu, orang awam, saya mungkin masa lagi kita boleh berlapang dada, tapi ini penuntut ilmu. Ramai penuntut ilmu sangka bila berbeza mesti salah satu mesti salah. Sedangkan kalau kita lihat para ulama kita, dalam especially fuqaha kita, menjelaskan kepada kita perbezaan ni lahir daripada apa tuan-tuan? Perbezaan lahir daripada perbezaan memahami dalil, perbezaan kaedah usul fiqh, perbezaan penerimaan atau penilaian kesahihan hadis, dan perbezaan tempat, konteks tempat dan zaman. Benda empat ini kita kena tahu. Bila kita lihat para ulama kita ni berbeza, itulah yang biasa. Itu sebab ada satu kaedah yang saya pegang sampai hari ini. Sampai hari ini saya pegang. Bila kita mengajar, bila kita menyampaikan satu ilmu, ada satu kaedah tu kita panggil ra'yi sawabun yahtamilu khata'an wa ra'yuka khata'un yahtamilu sawaban. Pendapat aku benar tetapi besar kemungkinan salah. Pendapat orang lain itu salah tapi besar kemungkinan dia benar. Ini menunjukkan apa tuan-tuan? Kerendahan hati para ulama kita dalam ilmu. Dalam ilmu tuan-tuan. Ini yang pertama yang saya lihat bila para even penuntut ilmu ini kurang memahami konsep. Yang kedua yang saya lihat tuan-tuan, kenapa mereka suka berlapang dada? Penuntut ilmu secara khusus kurang ziarah kitab. Kurang ziarah kitab ataupun saya panggil sebagai sindrom satu buku. Sebab saya lihat ramai antara kita ini bila belajar satu kitab daripada satu guru, maka kita akan rasa itulah satu-satunya kebenaran dalam Islam. Kebenaran dalam Islam. Saya lihat para umat Islam pada hari ini kurang thaqafah. Thaqafah ni budaya ilmu. Budaya ilmu yang akhirnya menjadikan kita apa tuan-tuan? Saya panggil sebagai katak bawah tempurung mazhab. Hanya fokus satu tapi mengindahkan mazhab lain. Akhirnya kita akan rajin-rajin. Yang ketiga mungkin punca dia budaya menang hujah. Kita lihat di dalam sosial media tuan-tuan, kadang-kadang saya lihat perbincangan agama ni dia akan berubah menjadi perdebatan ego. Sedangkan dalam Quran kita selalu dengar ayat ni dalam surah An-Nahl ayat 125 tuan-tuan. Selalu kita sebut benda berkenaan dengan dakwah. Saya fokus pada yang akhir. Bila akhir tu apa Allah kata, wajadilhum billati hiya ahsan. Berbahaslah dengan cara yang terbaik. Kenapa Allah suruh kita berbahas dengan cara yang terbaik? Sebab perbincangan tujuan dia apa tuan-tuan? Nak cari kebenaran. Itu saja. Bukan kita berbincang, berbahas untuk mengalahkan orang lain. Yang mana kitalah salah satunya memegang kunci kebenaran tersebut. Yang paling yang saya lihat mempercepatkan konflik kita antara umat Islam adalah media sosial. Pengaruh media sosial hari ini. Kalau kita lihat tuan-tuan, saya mungkin Dr. Rizal pernah lalu dalam Universiti Sahafi itu juga. Kami dua-dua ni daripada Azhar. Dalam kelas tuan-tuan, kami kadang-kadang berbahas dengan kawan-kawan kita. Kita berdebat. Guru kita bagi satu isu, kita berdebat dalam. Tapi berdebat kita tu dalam suasana adab. Kenapa masih dalam suasana adab? Walaupun kita bertikam lidah, kita naik suara dan sebagainya. Kenapa? Sebab ada guru yang memantau. Yang akan pastikan murid-murid ini akan berdebat dengan cara yang suasana yang penuh adab. Kalau dekat media sosial tuan-tuan, perdebatan yang berlaku hari ini, siapa yang pantau? Tuan-tuan rasa siapa yang pantau? Yang pantau siapa? Al-Fadil, Al-Mukarram, Syekh Google, ataupun As-Sahibus Samaha, Mufti AI. Itu yang pantau kita. Maka akhirnya tidak ada. Termasuk hari ini tuan-tuan, kita lihat orang belajar agama. Tuan-tuan boleh lihat kawan-kawan kita, tuan-tuan boleh lihat masyarakat kita hari ini belajar agama melalui potongan video 30 saat, 1 minit, 2 minit, paling panjang pun tuan-tuan 15 minit. Mana ada orang lagi belajar agama 1 jam, 2 jam tengok YouTube? Orang dah bosan lah.
Maka akhir bila kita dah belajar agama 30 minit, 15 minit saja, apa akibat dia tuan-tuan? Akibat dia konteks hilang. Kita tak faham konteks yang betul. Bila tak faham konteks yang betul, apa jadi? Maka ilmu tak lengkap. Bila ilmu tak lengkap, apa jadi? Maka emosi melebihi pemahaman kita. Bila dah emosi lebih cepat daripada pemahaman, apa berlaku? Maka muncullah budaya label-melabel antara kita. Maka akhirnya perbincangan bukan lagi kita memenangkan hujah, tapi memenangkan puak kita pada masing-masing. So ini sebab pada kita yang paling penting adalah kita ada satu sifat tuan-tuan, husnuzon dah kepada kawan-kawan kita. Dalam kita berbeza pandangan, insya-Allah kita akan berlapang dada. Maka balik pada soalan yang kedua, macam mana nak atasi perkara ini? Pertama tuan-tuan kena faham ikhtilaf ini realiti. Kita kena sedar tuan-tuan, macam mana pun hebat kita akan berbeza. Takkanlah di asatiza ke ulama ke orang awam ke dan sebagainya mesti tahu, kena sedar ikhtilaf ini realiti. Sebab bukan saya kata, Allah kata dalam Quran. Kan dalam surah Hud, Allah kata apa? Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Allah nak, tuan-tuan, Allah akan jadikan semua manusia ni pakai satu mazhab saja. Tapi lepas tu Allah kata apa? Wala yazaluna mukhtalifin. Tapi mereka masih lagi berbeza. Nak bagi tahu pada kita tuan-tuan, perbezaan tetap wujud dalam kalangan kita. Jadi perbezaan ni apa kita kena buat? Perlu tanamkan saqafatul ikhtilaf. Budaya berbeza pandangan. Benda ni lah kita hilang hatta daripada kalangan penuntut ilmu. Maka tuan-tuan, ini saya rasa tanda ni Ustaz Hafiz kata, kenapa kita tak nak menyerang sesiapa? Kenapa pada saya tak ada konsep ni? Saqafatul ilmu, betul ikhtilaf ni tidak ada hatta dalam hati seorang penuntut ilmu. Itu sebab kita perlu melahirkan penuntut ilmu bukan hanya hafal dalil, tapi kita mahu mereka ini juga ada faham konteks. Last Ustaz Hafiz, sebab apa, kenapa saya katakan begini? Sebab jiwa yang besar datang daripada akal yang luas. Kalau akal kita sempit, dunia kita akan sempit. Maka kalau dunia kita sempit, semua orang yang tak selah-halang dengan kita akan anggap dia seperti musuh. Wallahu a'lam bissawab. Masya-Allah, barakallahu fiikum Ustaz. So nak menjawab soalan Ustaz tadi Ustaz nasi lemak ni daripada sambal dia nak pedas ke nak manis Ustaz kan? Saya rasa jawapan yang baik ini bukan ingredient dia Ustaz. Siapa yang masak tu? Kita nak jual ingredient berribu kat luar tapi tak sama kan dengan tukang masak tu kan? Betul. Saya rasa sama jugalah dengan apa yang Ustaz tetapkan tu dari segi ilmu kan. So maksudnya walau macam mana pun kita belajar dari segi teori, kita ada ChatGPT, kita ada Google dan sebagainya, kita tak akan dapat apa yang dikehendaki oleh ilmu tersebut, melainkan kita berguru kan? Kita berguru, kita perlu orang untuk nak mendorong dan mendidik kita. Bukan sekadar kita menerima maklumat tersebut, manakala kita perlukan bantuan daripada guru yang mengajar kita lah. Okey, jadi saya berfikir juga sebenarnya apa yang Ustaz sampaikan tadi, yang ikhtilaf ulama rahmah ummah kan. Dia ada dua perbezaan seperti kalau saya salah. Dia ada dua perbezaan, satu adalah ikhtilaf, satu adalah khilaf. Ikhtilaf fil ulama dia satu rahmat buat kita kerana ikhtilaf ni perbezaan berpandukan kepada ilmu. Manakala khilaf ni dia adalah perbalahan antara dua opinion mengikuti hawa nafsu. Jadi ikhtilaf sebenarnya rahmat buat kita, dia adalah satu keluasan buat kita. Manakala khilaf dia adalah satu perbalahan, itu adalah perkara yang kita nak elakkanlah. Okey, insya-Allah kita akan sambung kepada Al-Fadhil Dr. Rizhan pula. Okey, Dr. Rizhan, kita lihat keadaan, kadang-kadang kita lihat keadaan umat Islam di mana dengan kekurangan ilmu, mereka lebih kepada menyalahi tokoh-tokoh tertentu ataupun ulama-ulama tertentu. Walhal kita lihat bagaimana adab-adab
ulama-ulama kita terdahulu adalah lebih pada menghormati satu sama lain, menghormati perbezaan pendapat yang ada dan sebagainya. Mungkin Dr. Rizal boleh huraikan sedikit sebanyak untuk kita mencontohi dan meneladani adab tersebut, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang pertama terimalah salam ukhuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tak ada resipi nasi lemak nak mulakan pada hari ini. Biasa saya pagi saya makan thosai kosong. Jadi tak ada debat nak pasal sambal mungkin yang thosai punya kuah tu. Tapi sebagai menjawab soalan Ustaz Hafiz tadi, para jemaah sekalian, saya rasa penting bila kita lihat kepada perbezaan pandangan para ulama. Dan dulu saya juga seorang pelajar, sampai sekarang pun saya seorang pelajar. Bila belajar ni kita tengok kadang-kadang ulama-ulama besar beza pandangan. Bila ulama-ulama beza pandangan, kadang-kadang kita pun macam sebagai penuntut ilmu tak tahu mana satu yang nak ikut. Syekh ni kata macam ini, dia ulama besar. Yang ini pula kata macam ini, dia pun ulama besar juga. Mufti negeri ini cakap macam ini, mufti ini pula cakap macam ini. Cuma ada beberapa prinsip yang saya rasa penting yang perlu ditanamkan dalam diri seorang penuntut ilmu. Pertama sekali, sebagaimana disebutkan oleh Ustaz Taufik tadi, adalah berbaik sangka. Saya teringat dulu bila awal-awal datang ke kota Madinah Al-Munawwarah, saya belajar dengan guru saya dekat rumah. Ada sebuah kitab yang berjudul Hilya Talibil Ilm. Dalam kitab tersebut saya teringat ada satu pesanan. Ini bukan hadis Nabi tapi kata-kata mutiara daripada sebahagian ulama silam. Dia kata al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu ni ada 3 peringkat. Man dakhala fi syibril awwal takabbar. Barang siapa masuk peringkat pertama, kadang-kadang dia rasa takabur. Wa man dakhala fi syibri tsani tawadhu'a. Barang siapa yang masuk peringkat yang kedua, dia mula rendah diri. Wa man dakhala fi syibri tsalits. Dan barang siapa yang masuk peringkat ketiga, dia akan rasakan seolah-olah macam dia tak tahu apa-apa. Membawa erti yang ilmu dia rasa macam sikit sangat. Walaupun ini bukan kata-kata Nabi SAW, tapi saya lihat ada kebenaran dalam kata-kata ini. Kadang-kadang para jemaah sekalian, kita bila baru belajar sikit, kita rasa itu sahaja pandangan yang betul dalam sesuatu isu, dan lalu kita mula salahkan orang. Ini tidak berlaku pada semua, tapi ini berlaku pada sebahagian penuntut ilmu. Dan bila Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kita peluang untuk mendalami isu tersebut dengan lebih mendalam, kadang-kadang kita mula merendah diri. Kita lihat yang perbahasannya adalah perbahasan yang luas, perbahasan yang dalam, dia tidak secetek yang kita rasakan dahulu. Dan bagi sebahagian Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kita peluang lagi untuk mendalami satu isu dengan lebih mendalam. Kita akan dapati yang ilmu yang kita belajar sebenarnya sikit sangat berbanding dengan perkara yang kita tak tahu. Jadi pertama sekali yang penting yang perlu ditanamkan dalam diri seorang penuntut ilmu adalah berbaik sangka, khususnya kalau kita mendengar, terbaca pandangan para ulama yang muktabar dalam sesuatu bidang. Yang kedua, para jemaah, tidak tergesa-gesa kita melemparkan tuduhan jahil kepada orang lain, khususnya kalau orang lain itu adalah daripada kalangan para ulama. Saya teringat kata-kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam mukaddimah kitabnya Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Dalam mukadimah kitab disebut, ketahuilah bahawa tidak ada seseorang pun daripada ulama yang diterima umat Islam dengan sengaja berselisih dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara sunnah, sama ada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara. Sungguhnya mereka semua bersetuju 100% akan tanggungjawab mengikuti dan mentaati Rasul. Mereka juga bersetuju bahawa setiap orang boleh diambil dan ditolak kata-katanya kecuali Rasul. Akan tetapi, jika terdapat hadis sahih yang bercanggah dengan pendapatnya, maka pasti ada keuzuran baginya ketika dia meninggalkan hadis sahih tersebut. Ini merupakan mukadimah daripada kitab Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Sebuah kitab yang saya galakkan sangat para penuntut ilmu untuk baca kitab ni. Yang mana Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala dijelaskan apakah di antara punca-punca para ulama kita tidak berpegang dengan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut para ulama kita, kalau saya boleh kembangkan sikit apa yang Ustaz Taufik sebutkan tadi, biasanya para jemaah bila ada khilaf ulama, biasanya dia tak lari daripada 3 keadaan.
Pertama adalah perbezaan dalam menentukan derajat dalil. Ini biasanya berlaku dekat hadis Nabi SAW. Ada sebagian ulama kata hadis ni sahih, ada ulama kata hadis ni hasan, ada ulama kata hadis ni dhaif, hadis yang lemah. Ada ulama kata hadis lemah ni dia kekal sebagai lemah, tak naik pada derajat hasan. Ada pula yang beza pandangan, dia kata walaupun lemah disokong dengan jalan periwayatan yang lain lalu naik ke derajat hasan. Dan ini perbezaan ijtihad para ulama hadis ada kesan impak pada para fuqaha juga, pendapat fikih. Salah satu contoh yang amat suka saya berikan contoh adalah tentang isu solat tasbih. Para jemaah, kalau kita lihat ijtihad para ulama hadis dalam menentukan status hadis ni, ada sebagian ulama kata hadis tu lemah. Dalam masa yang sama juga kita ada pandangan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dia kata walaupun lemah tapi disokong melalui jalan periwayatan yang lain naik kepada derajat hasan li ghairihi. Ibn Hajar Al-Asqalani juga adalah salah seorang daripada para ulama hadis dalam mazhab Asy-Syafi'i. Jadi perbezaan ijtihad para ulama dalam menentukan status hadis, dia membawa kepada perbezaan daripada sudut fikih. Ada sebagian ulama dia kata oleh kerana hadis ni dhaif, kita tidak beramal dengan hadis ini. Tapi dalam masa yang sama juga ada di kalangan para ulama yang berhujah dengan hadis tersebut. Jadi sebab pertama kenapa ulama kita beza pandangan, perbezaan pandangan dalam menentukan status dalil, derajat dalil. Biasanya derajat yang kita maksudkan adalah derajat hadis. Yang kedua para jemaah, antara sebab kenapa para ulama kita berbeza pandangan adalah perbezaan dalam memahami dalil. Ini banyak berlaku. Hadis yang mereka rujuk sama, ayat Quran yang mereka rujuk sama, tapi cara faham beza. La ta'kulu bishimal fa inna syaitan ya'kulu bishimal. Hadis yang pendek, jangan makan dengan tangan kiri, sungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri. La ta'kul, itu je dah jadi khilaf panjang. Jangan makan, bila ada larangan daripada Nabi SAW, adakah dia menunjukkan kepada haram ataupun menunjukkan kepada makruh? Perbahasan yang panjang dalam kitab usul fikih. Sebagian ulama lebih cenderung kepada makna haram, ada sebagian ulama mengatakan makruh. Padahal la ta'kul. Sama juga seperti hadis, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tak ada solat bagi mereka yang tak baca surah Al-Fatihah. Apa maksud la salata? Perbahasan yang panjang. Sebagian ulama kata la salata maksudnya adalah solat tak sah kalau tak baca surah Al-Fatihah. Tapi sebagian ulama kata la salat dekat sini membawa erti tidak sempurna solat. Tak sempurna solat, tak semestinya solat tak sah. Dalam mazhab Syafi'i sebagai contoh, para jemaah kita solat zuhur 4 rakaat, para jemaah tak buat tayat awal, tak duduk tasyahud awal, tak baca tayat awal, adakah solat sah? Mazhab Syafi'i kata sah kerana duduk tasyahud awal menurut mazhab Syafi'i bukan rukun solat. Dia termasuk dalam perkara sunat. Tapi kita kata tak sempurna solat ni. Tapi kalau ada orang buat, disebabkan dia national service sebagai contoh, ada 5 minit nak solat. Dulu saya teringat zaman national service kita waktu perkhidmatan negara, sarjan takkan kata okay now is prayer time. Platoon sarjan, officer takkan kata okay now we break for solat. Tak ada. Biasa dia kata okay now is break, toilet break. Apa-apa break yang ada, kita yang pandai-pandai cari masa rancang bila nak solat. And kadang-kadang dia kata 5 minutes toilet break. Para jemaah solat 5 minit, solat zuhur 4 rakaat, kadang-kadang nak ambil wuduk dulu. Dengan boot lagi, boleh pakai hukum khuf. 5 minit nak solat zuhur boleh ke tidak? Boleh. Kita ambil yang rukun je. Tapi kalau dalam keadaan biasa, kita ambil dengan sunat-sunat sekali. Jadi tengok keadaan. Jadi la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, la salata sahaja para ulama kita beza pandangan. Yang ketiga para jemaah, kenapa ulama kita beza pandangan adalah perbezaan pandangan dalam isu-isu yang tidak ada dalil yang jelas. Macam mana nak kuatkan hukum tentang insurans? Cuba buka Quran juzuk pertama sampai juzuk ke-30. Ada tak tentang Allah sebut tentang insurans? Insurans dalam bahasa Arab apa? At-ta'min. Ta'min ni dalam bahasa Arab ada banyak makna. Salah satu makna ta'min adalah insurans. Dalam hadis Nabi SAW, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sittah, Musnad Imam Ahmad dan yang lain-lain, ada tak Nabi pernah sebut tentang insurans? Kita kata insurans yang kita kenal pada hari ini tidak dibincangkan pada zaman Nabi kita SAW.
di satu perkembangan yang baru yang memerlukan kepada ijtihad. Jadi bila tak ada dalil yang jelas dalam Quran dengan sunnah, itu yang para ulama rujuk kepada cara-cara yang lain dalam keluaran hukum, seperti qiyas, seperti maslahah, seperti al-uruf, qaul sahabi dan yang lain-lain. Jadi ada 3 punca utama kenapa ulama kita beza pandangan. Pertama adalah perbezaan dalam menentukan derajat hadis. Kedua adalah perbezaan dalam memahami dalil. Dan yang ketiga adalah perbezaan disebabkan tidak ada dalil yang jelas yang membincangkan tentang isu tersebut. Jadi 2 rumusan penting. Pertama, kita sangka baik dengan golongan para ulama khususnya. Yang kedua adalah tidak tergesa-gesa melemparkan tuduhan jahil kepada golongan para ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, jadi alhamdulillah jemaah sekalian, itulah apa yang disampaikan oleh Fadil Ustaz. Jadi boleh kita lihat apabila berlakunya satu perbezaan itu, sebaiknya adalah untuk kita nak hold dulu kan. Dia tak senang-senang lah cakap kita pun salah. Jadi kita punya responsibility adalah untuk kita nak research balik, check balik. Jadi adakah ini ada sumbernya yang untuk apakah huraian daripada pendapat dan sebagainya kan, sebelum kita membawa kepada perkara tersebut. Itu lebih baik daripada kita dah boleh untuk hukum dan sebagainya kan. So masya-Allah. Okey, jadi alhamdulillah kita ada 10 minit lagi ya. Insya-Allah. Okey, jadi kita akan go through lagi satu round dan kita uruskan sekali lah. Okey, jadi insya-Allah kita akan kembali kepada Ustaz Taufik Ramlan. Okay, jadi Ustaz, kita tadi dah bincang dah sikit sebanyak, banyak juga informasi yang kita nak telan tadi. Jadi mungkin Ustaz boleh mudahkan kepada jemaah bagaimana kita nak ambil langkah-langkah praktikal, langkah-langkah praktikal supaya kita lebih mudah untuk nak menerima perbezaan pendapat tersebut. Jadi mungkin Ustaz boleh rumuskan sekali untuk topik kita malam ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Baik. Ini pusingan kedua. Sekali lagi saya nak tanya. Sebab saya guru, ni ada beberapa di depan saya ni ada murid-murid yang pernah saya ajar. Kalau tak ada yang bertanya, saya tanya. Jadi, baik, soalan saya adalah siapa yang dekat sini pernah pergi umrah dan atau pergi haji? Dan saya rasa kebanyakan kita ni pernah pergi umrah lah. Haji mungkin sekali dalam hidup. Masa kita berbuat umrah tu, ingat tak masa kita tawaf? Kita akan nampak bermacam ragam manusia dan bermacam cara mereka beribadah pada Allah SWT. Ada yang ialah macam gini, ada yang macam itu, berbeza. Mereka sebab apa? Mereka satu dunia datang ke tempat yang sama. Tetapi tuan-tuan, masa kita lihat ragam perbezaan manusia ini dengan cara mereka beribadah ini, masa tu kita tak pernah ada rasa pun nak gaduh. Tak ada, hilang gaduh. Kita masa tu terasa subhanallah, masya Allah, besarnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat umat Nabi Muhammad ini dengan berbeza cara beragam manusia yang datang ke tempat yang sama. Tapi yang pelik tu, bila kita balik Singapura, kenapa kita rasa pelik semula? Tengok orang beza, kita rasa pelik. Betul. Kita ini benda ni berlaku, realiti. Kami pun pernah culture shock bila kita ke negara-negara Arab. Kita dah biasa dulu dekat Singapura mengikut begini-gini, ke Azhar, ke Mesir, ke sini, kita rasa asal macam beza. Jadi kita dah biasa dekat sana, tapi bila balik Singapura kita jadi pelik. Maka di mana semangat Haramain masa tu? Maka untuk kita nak ikut langkah praktikal, kita kena bawa balik semangat Haramain. Jadi apa langkah praktikal yang saya boleh cadangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT? Memandangkan nama saya Taufik, mula daripada T kan, so saya bagi 4 T. Okay, so yang pertama dan utama tuan-tuan, T ni saya ada tawakuf, tahu, tabayun, tolong. So 4.
So pertama sekali tuan-tuan, tawakuf. Kita kena stop for a while. Dan juga cuba untuk bezakan mana satu perbincangan usul, perbincangan furu'. Sebab saya lihat ramai masyarakat kita pada hari ini, hatta penuntut ilmu, hatta kita pun sebagai orang yang mengajar, orang yang berbincang, kadang-kadang bila kita berbincang, kita campur adukkan antara usul dan furu'. Yang mana furu' jadi usul, usul jadi furu'. Maka akhirnya benda tu tak ada akhirnya. So pertama dan utama bila kita bincang satu isu dalam agama, kena tahu ini usul ke ini furu'. Yang mana kita tahu usul ni tidak ada kompromi, tidak ada perbezaan dengan kita. Kita semua kena sama. Bila masuk pada furu', di sinilah ada ruang perbezaan, ruang ijtihad. So kalau ini kita dah dapat bezakan, insya-Allah yang lain kita tak ada masalah. Ini yang pertama. Yang kedua, saya kata tadi tahu. Tuan-tuan, kita kena tahu dan sedar, saya kata tadi, perbezaan pandangan itu merupakan rahmat kita. Kita boleh lihat bila kita pergi umrah, tuan-tuan, kita dapat tengok hari ini pelbagai bangsa solat dengan kita dalam satu saf yang sama. Dan kita sedar Islam ni global. Islam ni tak satu tempat je. Menunjukkan kepelbagai ini satu kekayaan kita, bukan satu bebanan untuk umat Islam pada hari ini. Itu sebab ulama dulu mereka berbeza, tapi mereka saling menghormati yang satu dengan yang lain. Bahkan ada yang mendoakan antara satu dengan yang lain. Kita berbeza, bila berbeza kita menyalahkan. Maka kita selalu mewarisi hukum para ulama, tapi kenapa kita tak mewarisi disiplin para ulama kita dalam hal ehwal perbezaan? So itu yang kedua. Ketiga, tuan-tuan, tabayun. Kita selalu sebut dalam mana-mana, asatizah kita sering diucapkan tabayun. Niti yang ketiga, tabayun dan faham. Semua mazhab yang kita nampak hari ini, mereka ada asas latar belakang dalil yang mereka pegang. Tidak ada mazhab yang dibuat tanpa dalil. Ini kita kena iktiraf. Kan ada satu hadis kan Nabi kata, "Ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajr." Atau kama kata Nabi SAW, kalau seorang mujtahid itu dia berijtihad dan dia benar ijtihad dia, maka dia dapat 2 pahala. Tapi kalau didapati betul dia tersilap, dia salah, maka dia dapat 1 pahala. Maka di sini sebab apa? Dua-dua ni ada dalil. Cuma mungkin mana satu yang benar tu, itu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. So tabayun, tuan-tuan. Kita kena lihat apa yang mereka pegang. Kita jangan melihat orang itu buat satu benda, terus kita, macam tadi Ustaz Dr. Rizal kata, terus kita menyerang, kita menghentak orang tu. So sama juga sebelum kita share, tuan-tuan, post dekat Facebook baik, dekat WhatsApp group baik, nak mengecam satu pandangan dan sebagainya, tanya kuasa dalam Quran. Allah kata fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada, kita ada asatizah yang bertauliah, kita ada orang-orang yang lebih arif dalam bab itu, maka tanya dulu apa dalil yang mereka pegang sehingga mereka melakukan seperti ini dan mereka berpendangan bagi begitu. Sebab semuanya ada hujah, sama ada kita terima atau tak terima. Itu benda yang kena tahu. So tabayun dulu sebelum kita memahami, sebelum kita betul kita post satu benda. Yang terakhir, tuan-tuan, yang saya lihat, tolong dalam bab perbezaan, tolong tuan-tuan fokus kepada persamaan umat. Kita carilah common ground antara semua orang. Yes, kita ada berbeza. Saya pasti antara kita di depan kita ni, Ustaz Hafiz baik, Ustaz Dr. Rizal baik, saya sendiri mungkin ada perbezaan dalam bab-bab tertentu, tapi kita cari apa common ground antara kami bertiga. Saya dengan Dr. Rizal berbeza universiti, confirm guru kami berbeza, cara kita diajar berbeza, tempat berbeza, kontak berbeza, itu biasa. Itu juga dengan Ustaz Hafiz, satu universiti yang sama kami, tapi adakah kita sama? Tak, kita akan berbeza juga. Tapi cari apa persamaan kita dengan dia. Yang mana hakikat umat Islam, kita share satu Tuhan, kita share satu Nabi, kita share satu Quran,
kita share satu kiblat yang sama. Sehingga Allah sebut dalam Quran, tuan-tuan, innamal mu'minuna ikhwah. Umat Islam ini atau orang beriman ni dia bersaudara. Kalau ada beberapa kesalahan, kesilapan, berbeza, fa aslihu baina akhawain. Ini yang selalu diucapkan tapi manifestasinya tidak ada. So tolong fokus pada persamaan umat. Yang mana apa common ground kita. Kalau kita boleh terima, saya kata tadi, kalau kita boleh terima, tuan-tuan, ada orang suka nasi biryani, ada orang suka nasi ambeng yang dan sebagainya, kenapa kita tak boleh terima ada orang yang berbeza dalam bab agama dengan kita? Kenapa itu kita tak boleh? Kenapa dalam bab ni kita boleh, dalam bab ni tak boleh? Dan dua-dua ni mereka ada hujah masing-masing, mereka ada dalil masing-masing. Cuma at the end of the day, you cenderung kepada mana? Itu pilihan masing-masing. Selagi mana usul prinsip kita sama. Yang mana dalam bab akidah memang kita tidak ada kompromi antara semua orang. Jadi untuk saya akhirkan benda ni, untuk saya tutup Hafiz, saya ada satu formula, tuan-tuan. Akar yang kuat, jadilah akar yang kuat, dahan yang lentur. Ni pada saya formula yang saya letak. Akar yang kuat ni, tuan-tuan, kita kena ajar diri kita tahu, kita kena kuat mazhab yang kita pegang. Terpulang untuk kita nak pakai mazhab Syafi'i ke, kita cenderung pada mazhab Hambali ke, cenderung pada mazhab Hanafi ke, cenderung pada mazhab Maliki ke, maka kukuhkan kita punya pendirian kita dengan mazhab yang kita pegang. Kita kena didik diri kita betul. Kita pegang mazhab ni, pegang betul-betul. Kita jangan nanti hari ini kita ambil amalan besok kita ambil fatwa A, besok kita ambil fatwa B. Tukar-tukar. Maka akhirnya kita jadi apa, tuan-tuan? Kita jadi hanya pelanggan tetap keliru. Kita tak nak jadi, kita pegang satu mazhab, kita jadi pelanggan tetap yang keliru. Kita nak tahu setiap apa yang kita buat, semua kita tahu ada mazhabnya, ada dalil. Tetapi pada masa yang sama, tuan-tuan, jadilah juga dahan yang lentur. Sebab dahan yang lentur ni, tuan-tuan, dia akan ikut angin perbezaan. Walaupun kita ada akar yang kuat, tapi dahan ni dia akan ikut angin dia. Kalau angin dia tiup macam itu, kita akan ikut. Maknanya bila kita duduk satu tempat, kita pergi pada satu negara, kita boleh melenturkan diri kita. Sehingga kita boleh lagi berlapang dada walaupun kita berbeza dalam satu amalan dengan setempat itu. So jadi dua. Kita kuat dalam mazhab kita yang kita pegang, tapi pada masa yang sama jangan jadi tegang, kita lenturlah diri kita seperti dahan yang lentur. Maka itu saya punya akhir. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat daripadanya. Wallahu ta'ala ala bisawab. Itu bila berbual tadi ada dua nasi apa, nasi lemak kan? Rasa tu tadi tak sempat makan tu. Masya-Allah. Okey, so alhamdulillah, Assalamualaikum. Jadi insya-Allah pada round kita kedua bersama Dr. Rizhan, insya-Allah mungkin kita boleh kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Taufik juga. Jadi kalau kita lihat dari segi kepelbagaian Ustaz, kita lihat ada ulama-ulama silam yang mengeluarkan hukum-hukum jihad juga dan sebagainya, di mana kita seperti Ustaz Taufik mengatakan, bagi siapa yang mengeluarkan satu ijtihad, kalau ajran, kalau dia asarah, kalau ajran, kalau tepat dia dapat dua ajaran, kalau akhta, kalau salah dia tersilap dapat satu ajaran juga. Jadi itu merupakan usaha ulama-ulama silam untuk nak mendatangkan satu pendapat atau mazhab untuk kita ikuti. Jadi dari segi pendapat-pendapat yang kita lihat keluasan pendapat yang ada ni, bagaimana kita nak menjadikan ia satu peluang untuk kita mengharmonikan keadaan umat Islam, berbandingkan dengan kita nak bermusuh-musuh antara satu sama lain, insyaAllah. Dan mungkin Ustaz boleh rumuskan juga, lepas tu kita akan tutup majlis kita pada malam ini, insyaAllah. Syukran di atas soalan. Saya ingin tegaskan lagi apa yang disebutkan oleh Ustaz Taufik tadi tentang perbezaan pendapat di kalangan para ulama' ni satu rahmat yang besar. Dulu waktu saya belajar, saya selalu dengar para ulama' sebut benda ni, dan saya betul-betul rasa kebenaran kalimah ni bila saya masuk dalam Majlis Fatwa Singapura.
Di Singapura para jemaah, bila kita majlis fatwa keluarkan fatwa, biasanya adalah berdasarkan pandangan mazhab Syafi'i. Ini disebutkan dalam AMLA, Administration of Muslim Law Act. Tapi dalam masa yang sama juga, dalam situasi-situasi tertentu, boleh Jawatan Kuasa Fatwa Singapura keluarkan fatwa berdasarkan pandangan mazhab yang lain kalau mereka dapati pandangan mazhab Syafi'i kurang memberikan kemaslahatan khususnya bagi rakyat di Singapura. Memang ada sebahagian perkara para jemaah kalau kita strictly follow pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, kadang-kadang dia tidak memberikan kemaslahatan bagi umat masyarakat di Singapura ni. Sebab tu adanya perbezaan pandangan, adanya pandangan kedua. Kadang-kadang dalam mazhab Syafi'i sendiri ada pandangan kedua. Pandangan muktamad kata macam gini, pandangan yang bukan muktamad pun dinukil oleh para ulama kita. Dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kadang-kadang antara Imam Ibn Hajar Al-Haytami dengan Imam Ramli, dua-dua ulama mazhab Syafi'i, kadang-kadang mereka berbeza pandangan dalam sebahagian isu. Jadi bila para ulama dalam mazhab sendiri, mazhab Syafi'i berbeza pandangan, kadang-kadang dia beri jalan keluar bagi isu-isu yang sukar. Dan kadang-kadang bila tak ada jalan keluar dalam satu mazhab, boleh kita manfaatkan pandangan daripada mazhab-mazhab yang lain. Lepas tu kalau para jemaah perhatikan kat Singapura, walaupun daripada sudut undang-undang, keluaran fatwa hendaklah mengikut mazhab Syafi'i, tapi juga ada ruang, ada flexibility dalam sebahagian isu untuk keluarkan fatwa berdasarkan pandangan mazhab yang lain. Jadi itu dalam bab fatwa khususnya, perbezaan pandangan ini merupakan satu rahmat yang amat besar. Dan perbezaan pandangan di kalangan para ulama dia tidak menyebabkan kita untuk berpecah belah sebenarnya. Kalau kita faham betul-betul, kita menangani perbezaan kita dengan betul, insya-Allah dia akan membawa kepada perpaduan. Dan pada malam ini saya ingin kongsikan beberapa langkah yang boleh kita terapkan dalam kehidupan kita. Pertama sekali para jemaah, kita kalau belajar hukum hakam sebagai contoh, fikih, jangan beza-bezakan antara mazhab-mazhab fikih. Apa saya maksudkan jangan bezakan? Jangan kita kata oh mazhab ni lagi bagus dari mazhab ni, mazhab Syafi'i lagi bagus dari mazhab Hanafi. Yang Hanafi kata oh mazhab Hanafi lagi bagus dari Maliki. Yang Hambali pula kata mazhab Hambali lagi bagus daripada the rest of all the mazhab. Setiap mazhab tu ada sumbangan dia, ada para ulama dia. Saya dulu di kuliah syariah pada jemaah, waktu saya degree, hari-hari saya dengar perbezaan pandangan. Lecturer saya masuk, dia start dia mula dengan titik kesepakatan, terus dia kata ikhtalafal ulama fi hadhil mas'alah. Para ulama beza pandangan dalam isu ini, kadang-kadang 3 pandangan, kadang-kadang 4 pandangan, kadang-kadang lebih daripada 4 pandangan. Daripada sem pertama sampai sem ke-8, tahun pertama sampai tahun ke-4 kuliah syariah, hari-hari dengar tentang perbezaan pandangan. Hatta dalam examination pun para jemaah, soalan dia pendek tapi nak jawab panjang. Soalan dia 1 sentence, sebutkan pandangan 4 mazhab dalam isu ini beserta dalil. Kemudian menurut pandangan anda, manakah pandangan yang paling hampir kepada kebenaran? Mengapa? Oh, 1 sentence punya soalan para jemaah ni tak boleh jawab 5 line. Ini kena jawab based on mazhab. Syafi'i kata apa hujah dia. Hambali cakap apa hujah dia. Hanafi cakap apa hujah dia. Maliki cakap apa hujah dia. Itu baru kita menukil. Perlu memerlukan kepada analisa. Jadi dengan adanya kita tidak membeza-bezakan, kita tidak mengatakan satu mazhab adalah lebih baik daripada mazhab yang lain. Setiap mazhab ada sumbangan dia masing-masing. Yang kedua para jemaah adalah kita mengakui kelebihan yang terdapat pada pihak yang lain walaupun kita beza pandangan dengan orang tu. Ini salah satu perkara yang susah nak buat. Kita kadang-kadang beza pandangan dengan orang, kita susah nak puji dia. Hanya insan yang Allah pilih, yang mana dia beza pandangan dengan seseorang, dia boleh puji orang tu. Saya beza pandangan dengan orang ni, tapi orang ni dia bagus dalam isu ni, dia bagus dalam bidang ni. Jadi yang kedua yang saya ajak para jemaah, walaupun kita beza pandangan dengan sesiapa pun daripada kalangan umat Islam, tapi kalau dia ada kebaikan, dia ada kelebihan dalam sebahagian perkara yang Allah anugerahkan kepada dia, apa salahnya kita sebarkan kebaikan tersebut? Apa salahnya kita puji individu tersebut? Yang ketiga yang juga yang terakhir, ini lebih kepada golongan para guru. Kan?
Bila kita ada satu pandangan, guru lain ada pandangan yang lain, jangan kita halang para pelajar daripada belajar daripada guru tersebut. Kadang-kadang saya lihat di kalangan baik para guru ataupun para penuntut ilmu adalah bila kita ada satu pandangan, guru lagi satu ada pandangan yang lain, kadang-kadang kita cuba influence, pengaruh anak-anak murid kita jangan belajar daripada individu tertentu. Ataupun kadang-kadang pelajar tu sendiri, dia kata jangan belajar daripada guru ni, jangan belajar daripada guru tersebut. Sedangkan barangkali guru tersebut mempunyai kemahiran dalam bidang tertentu. Setiap manusia Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kelebihan yang tertentu. Ada sebagian ulama dia mahir dalam bidang tafsir, ada ulama dia mahir dalam bidang hadis, ada ulama dia mahir dalam bidang fikih. Dan fikih pula luas, ada ulama dia mahir dalam bidang falak, astronomi, ada ulama dia mahir dalam bab kewangan. Jadi apa salahnya kita memanfaatkan kepakaran yang ada pada individu-individu yang berbeza-beza ini. Jadi 3 perkara tadi, pertama kita tidak mengatakan yang satu mazhab lebih baik daripada mazhab yang lain. Yang kedua adalah kita mengakui kelebihan yang ada pada seseorang walaupun kita beza pandangan dengan dia, apa salah kita puji dia. Dan yang ketiga adalah kita menggalakkan para pelajar untuk belajar juga daripada individu-individu ataupun guru-guru yang barangkali mempunyai pandangan yang berbeza daripada kita. Cara yang untuk rumuskan bahagian saya para jemaah, suka saya kongsikan khilaf ni ada 2. Walaupun kita tegaskan tentang kepentingan menghormati khilaf, tapi juga ada satu perkara yang perlu kita sedar, di sana ada khilaful muktabar dengan khilaf ghair muktabar, yang tadi juga disebutkan oleh Ustaz Taufik. Di antara ciri-ciri khilaf yang ghair muktabar, yang mardud, yang ditolak adalah bila sesuatu pandangan bercanggah dengan ayat Quran yang qat'iyyud dilalah. Solat Jumaat, Allah ajarkan pada hari Jumaat, tiba-tiba ada pandangan kata boleh pindahkan solat Jumaat hari Ahad. Ini ada pandangan lebih kurang 30 tahun yang lalu dekat Amerika. Mereka sarankan solat Jumaat pindah jadi hari Ahad. Kenapa? Dia kata hari Jumaat is a working day, jadi tak ramai orang boleh pergi solat Jumaat. Tapi kalau buat hari Sunday, lagi ramai orang boleh datang. Niat dia baik tapi cara dia salah. Kita kalau buat solat Jumaat hari Ahad, nak niat apa? Nak niat solat Jumaat, tapi ini hari Ahad. Ini qat'i, benda qat'i, benda yang fix, tak boleh berubah. Yang kedua para jemaah adalah bila satu pandangan itu bertentangan dengan hadis Nabi SAW yang memang qat'i dilalah. Qat'i sebut dengan dilalah, pun tak sepatutnya ada perbezaan pandangan. Dan ketiga adalah bila satu pandangan itu bertentangan dengan ijma' ulama, dengan kesepakatan para ulama. Dan ini pun perlu belajar, mana satu ijma', mana satu bukan ijma'. Kadang-kadang saya lihat perbahasan dekat social media, ada yang keliru antara jumhur dengan ijma'. Pandangan jumhur bukan ijma'. Jumhur tu pandangan majoriti di kalangan ulama. Barangkali 95% di kalangan para ulama setuju dengan satu pandangan. 5% ulama beza pandangan, itu bukan ijma', itu isu jumhur. Bila ada jumhur, kita boleh beza pandangan. Tapi kalau isu itu adalah isu ijma' yang disepakati oleh para ulama, itu yang the later generation tak boleh initiate satu pandangan yang baru bertentangan dengan kesepakatan tersebut. Itu saja yang ingin saya kongsikan pada malam ini. Alhamdulillah, barakallahu fikum atas al-ikhram. Okey, alhamdulillah jemaah sekalian, agama Islam ni adalah agama yang berpandukan kepada dalil, iaitu kita kembali kepada Al-Quran juga ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dikeluarkan daripada Al-Quran dan sunnah itu sendiri. Baik ijma' atau qiyas, dan pada masa yang sama untuk kita nak rumuskan ataupun apa yang kita dapat daripada perbincangan pada malam ini, iaitu walaupun kita berbeza dari segi pendapat mazhab, kita semua adalah umat Islam. Okey, jadi antara manhaj yang terbaik adalah kita kembali kepada manhaj wasatiyah, iaitu manhaj kesenangan. Kita tak terlalu ta'assub dengan mazhab kita sehingga kan kita bertentangan dengan orang yang tak sama pandangan kita, dan kita terlalu ringan atas perkara tersebut. Okey, jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan kita mengamalkan, kita sebagai orang Islam berpandukan dengan ilmu,
Semoga kita dapat ke arah kita berpaduan daripada kita berusaha insya-Allah. Jadi itu marilah kita akhiri sesi kita ini dengan tasbih kafarah dan istighfar. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.